Siapa kata insan istimewa tak boleh bekerja macam orang biasa? Konsep kafe ni diilhamkan oleh Puan Sharon. Dia adalah pengasas pada kafe ini. Mulanya anak-anak kami pergi ke kursus dekat Sunway Management Institute dan juga anak saya pergi ke Berjaya Hospitality. Walaupun mereka melalui training selama 9 bulan, selepas tu mereka susah dapat pekerjaan dekat di luar lah, di restoran atau kafe kat luar. Jadi Sharon ni dia memang suka memasak dan pandai memasak. Jadi pada fikiran dia kata, why not kita buat satu kafe dan kita bawa anak-anak kita untuk bekerja di situ. Jadi dia mula masa tahun 2018 dengan dua orang ibu yang lain, dengan dia 3 orang anak yang istimewa lah. Kami akan melihat ke capability kepandaian mereka dulu. Saya dan Sharon akan interview both anak dan juga maknya, melihat pada anaknya apa yang dia boleh buat dan apa yang dia minat untuk buat. Jadi kami akan buat analisa sama ada budak tu sesuai ke tidak kerja di bahagian mana, dan kami tempatkan mereka di bahagian-bahagian yang mereka boleh buat. Buat kafe ni memanglah mencabar. Sini lagi cabarannya ialah mereka ini tak boleh nak ingat apa yang mereka buat. Kami perlukan ibu-ibu atau bapanya untuk datang bersama. Jadi surut sekali untuk melatih anak-anak tu. Kami bertempat di tingkat 2 KL Gateway Mall, berdepan dengan Mr. DIY kalau nak mencari ya. Dan waktu kami operasi hanyalah hari Isnin sampai Jumaat dan waktu tengah hari saja. So we serve mostly lunch time lah, untuk lunch.